Kita bukan semata-matanya nak tingkatkan sale, tetapi development team tu sangat penting lah dalam bisnes klinik ni. Nama saya Syahrul Anwar bin Rahmat. Bisnes saya bisnes klinik lah, dikenali sebagai klinik Cybermedic di Kemuning Greenville di Seksyen 32 Shah Alam. Pada tahun 2024, pada bulan 3 tahun lepas, memang keadaan klinik time tu dari segi kewangan agak teruk sikit lah, sebab kita terpaksa beli peralatan dengan kaedah loan lah. Jadi di situ kita tengok dah lah bulan puasa, lepas tu raya pula kan. Jadi di situ saya nampak kita kena buat langkah sesuatu lah, bagaimana untuk tingkatkan sale tu sendiri. Jadi pada Amazing Clinic pada bulan Mac 2024 itu, kami terpanggil lah untuk ikuti kelas bersama dengan Fani Ibu dengan bimbingan setahun lah. Saya ambil alih klinik tu pun memang klinik tu meninggalkan hutang lah juga. Jadi bila meninggalkan hutang tu sebenarnya menambah beban lagi lah, sebab kita nak fikirkan gaji bulanan, lepas tu sewa-sewa dan juga liability bulan-bulanan tu lah. Jadi bila ikut kelas yang Amazing Clinic tu, kami nampak kami kena belajar dan buat sesuatu lah. 25 hari bulan 3 tu 2024 saya sign up untuk mastermind. Kemudian selepas 5 bulan saya upgrade lah untuk jadi presiden. Yang pertama, bila kita tengok dalam mastermind sebenarnya dah respon lah dari segi peningkatan sale tu. Tetapi bila kita satu tingkat yang baru, panggil seni berpartner tau. Seni berpartner rupanya ada masalah. Jadi rupanya partner kena pergi belajar juga. Jadi bila pendekatan yang saya nampak kena upgrade ke presiden, jadi dia boleh hadir kelas lah partner saya, Dr. Hakim. Jadi Alhamdulillah selepas Dr. Hakim ikut kelas banyak, jadi sebenarnya membantu dah dari segi peningkatan sale di klinik. Dan insyaAllah kita dalam proses untuk sambung ke Presiden Prime. Dari segi personal coaching sangat-sangat membantu lah, kerana bila dapat apa yang Tuan Pudin sampaikan, saya balik terus buat lah. Okey, kalau Tuan Pudin dari segi dia panggil structure pentadbiran tu, structure staff dalam pentadbiran, jadi itu sangat-sangat membantu lah. Bila kita faham kita bukan semata-matanya nak tingkatkan sale, tetapi development team tu sangat penting lah dalam bisnes klinik ni. Jadi Alhamdulillah Tuan Pudin berkongsi dan juga mencadangkan banyaklah yang saya applykan lah. Jadi Alhamdulillah tim kami sekarang ni total semua 28 orang lah sekarang. Dari asalnya daripada 6 orang jadi 28 orang dah sekarang. Tuan Pudin dia membantu menyelesaikan masalah tu memang segera lah.